Ikhwanal muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah Taala memberi kekuatan pada kita. Kita mampu tuan-tuan untuk mandi tadi sebelum nak mari masjid tadi. Allah Taala bagi lagi kekuatan pada kita, kita boleh mandi sendiri. Tak ada orang yang tolong mandi kita. Alhamdulillah. Sedar atau tidak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, kita sedang menanti-nanti satu saat yang orang akan tolong mandi kita. Lah ni kita bolehlah nak mandi berapa banyak, berapa kali boleh. Satu masa nanti learning, lepas ni, dini hari ni, pagi esok dan seterusnya. Kita menanti-nanti satu detik yang orang akan tolong mandi kita. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kekuatan kita boleh mandi sendiri lagi. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas kita mandi kita boleh pakai ya sendiri. Kita nak pakai ya ke apa dia? Jubah, baju Melayu, kotak, warna ikut dan nak pakai ke apa dia, puasa tutup aurat. Dan kita sedang menanti satu saat yang orang lain akan tolong pakai kita. Dan saat itu kita tak ada pilihan, ikut demo lah nak pakai gapo pun kita. Tetapi pada urufnya dia pakai dengan kain putih lah. Tak ada warna-warna yang lain. Pilihan utama kain putih. Kita sedang menanti saat itu tuan-tuan. Hebat setara mana kita, bijak setara mana kita, sibuk setara mana kita, atau apa-apa saja, kita sedang menanti saat orang akan tolong pakai kita. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala masih lagi bagi kudrat kepada kita. Dia pinjai kudrat dia kita boleh jalan mari masjid, sama ada jalan kaki, motosikal, kereta, apa-apa sahajalah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hamba, siapa dia saja sedang menanti satu saat orang yang akan perjalankan kita. Kita tak mampu dah jalan sendiri. Orang lain yang akan tolong bawa kita jalan. Ikut demo lah. Demo nak jalan kita ni dengan piku ke, naik bank ke, naik lori ke, apa-apa sahajalah. Boleh ke demo lah. Learning boleh lah, kita nak naik apa dia. Lepas pada ni ikut demo lah, nak buat ke mana. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sapa di masjid, kita boleh semaya sendiri. Kita boleh semaya sendiri, boleh hakik takbir sendiri, dan segala-gala sampai salam kita boleh buat sendiri. Nak tak nak tuan-tuan, kita sedang menanti satu saat kita tak boleh semaya dah, orang tolong semaya kita. Khabar kau kita, terfikir kau kita saat-saat yang kita menantikan itu. Sebab itu Nabi kata, taklah manusia paling cerdik sekali bila dia ingat kakah-kakah tu, kakah kematian. Bila dia ingat kakah-kakah kematian, dan dia akan gunakan sebaik-baik, secomel-comel, semolek-molek. Tuhan beri kudrat boleh mandi sendiri, Tuhan beri kudrat boleh jalan, boleh pakai sendiri. Dan setiap benda yang dia buat itu adalah menjurus ke arah yang untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Tuhan beri pinjai lagi kekuatan kudrat dia, barulah kita fikir-fikir tuan-tuan, barulah mari dalam hati kita rasa syukur yang amat sangat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kali kedua dah mau mari ni, mukaddimah bulan lepas. Dan hamba dihubungi oleh pihak pengurusan supaya kalau mampu lah, dia kata, Ustaz minta tolonglah mari sebulan sekali.
Bolehlah gagah-gagah, betul tak ada kerja, betul tak usul, insya-Allah. Amo tak pandai nak mengajar tuan-tuan. Cuma amo berani mari ni tuan-tuan kerana amo jumpa satu pepatah orang alim kata. Dia kata, berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Jangan mu tunggu alim baru mu nak berdakwah. Amo jumpa tu amo berani mari. Berdakwahlah, sebarlah, royaklah, ajaklah, pakat-pakatlah, pakat-pakat. Ambo tuan-tuan pakat-pakat memakmurkan rumah Allah Ta'ala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakat. Jangan nanti tunggu alim baru nak berdakwah. Bila masa mu nak alim? Bila masa mu nak alim? Kalau orang tu mendakwa diri dia alim, Allah Rabbi ya Karim wal ya'zubillah min salik. Minta Tuhan jauh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lakabidal bahru fa'an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Walaupun seluruh laut tu nak ayat begitu, ilmu mu tu kat ujung kuku pun tak dah faham lagi. Lepas tu kita nak dakwah, kita alim tuan-tuan. Jadi atas dasar itulah hamba berani mari untuk sama-sama kita musyakarah, kita tadabbur dan kita sama-sama bincang untuk baiki amal ibadat kita, untuk baiki hati kita, supaya kita mati dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mati dalam keadaan kita tenang menemui Allah Subhanahu wa taala, tidak kalut tuan-tuan. Jadi sama dengan hamba ni satu kitab nama dia Al-Mawa'isul Badi'ah. Kitab Al-Mawa'isul Badi'ah ni dia ada dua edisi. Satu Jawi tua, so lagi hak Rumi. Jadi kalau kita puas dah baca hak Jawi tua, kita boleh baca hak ni. Bukan kata tak pandai dak, puas baca, puas dah baca hak Jawi. Baca Rumi ni. Hamba duk perhati tengok, dia betul-betul saling hak kitab tua ni, tak berani. Tapi mahal kitab hak ni, hak Rumi ni pada hak Jawi. Tapi kalau banding dengan rokok Sa'ad, murah dia lagi tuan-tuan. Sa'ad tu kan, tahu Sa'ad, you know Sa'ad. Set Sa'ad minta maaf lah dah. Jadi kita mulakanlah untuk sama-sama kita bincang malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan untuk sama-sama tadabbur kitab ini. Kita sedekahkan Fatihah kepada pengarang kitab ini, kerana dengan daya usahanya, mujahadahnya, ikhtiarnya, usahanya, sehingga kita boleh cedok ilmu daripada kitab ni, untuk membantu kita beramal ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ni depan dia tu kitab Al-Muhimmah, belakang tu kitab Al-Mawa'isul Badi'ah. Kitab Al-Muhimmah ialah kitab himpunan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi tentang tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Bila dia ngaji kitab ni, kan orang tino kita lah, kita pun baru kita nampak rupanya kita jadi isteri ni tak ada ilmu. Kita pakai ikut passion. Passion mu ayah kita dulu, passion orang tua kita dulu.
Bila kita tengok kitab ni, tengok tugas tanggungjawab isteri, Allahu Rabbi ya Karim, nyanyo ke dia kalau kita tidak redha. Tapi yang tidak cadang untuk itulah. Hak kita naknya, kita nak tengok kitab yang kedua di belakang ni, Al-Mawa'isul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan Allah yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hamba-Nya yang mukmin dan kafir dalam negeri dunia ini, lagi yang amat mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat itu. Pengarang kitab ni dia memulakan mukaddimah kitab dia ni, penulisan dia menyebut tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Allah Ta'ala bersifat dengan pemurah. Sama ada mu orang mukmin ke, mu orang kafir ke, aku boleh berlaku. Pasal mu adalah makhluk aku. Mu tak mari masjid ke, mu mari masjid ke, aku boleh berlaku. Mu semaya ke tak mu semaya ke, aku boleh berlaku. Mu lawan hukum aku ke, mu tak lawan hukum aku boleh berlaku. Ar-Rahman, aku boleh berlaku. Hak tu sedap hati tu orang hak tak main masjid tu. Hak tu sedap hati tu. Set-set masjid tu kalau kawan tak wi kambing, lembu, makluk tahun lepas pakai ceramah klik gate tu lah, mujuk kawan bau. Dak hati pun dia. Dia mau duk mari-mari semacam masjid ke apa gini. Pasal tengok orang main masjid ni kan orang hok motosikal hok pah mampu, pah hidup, pah mampu nak ke tu. Tak ada Audi seperti habuk depan tu, tak ada. Macam dih ko mas ko tak tu. Main nak motor sandar bocor tu pun pelak mampu kadang-kadang. Nampak dok. Orang sia tengok kok orang main masjid. Pas pakai ye pula tengok tu lagu tu. Lain kau nak pergi jabat tanah, lain tu tengok. Ikut dia pakai sia nampak. Piyuh tu tak nak ayat bui mula-mula beli putih patut nitik tepi tu. Tengok fasik kita ni pakai putih baju Melayu tu kan ada dua putih tu pun mata cabut. Oh, aduh. Kita tengok orang tak main masjid. Oh, handset 3 tangan. Nak ya. Allah Ta'ala beri belakang manjada wajada. Siapa dia yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Walaupun dia hina Rasulullah, dia tak jumpa tangga masjid, tak jumpa 5 waktu. Kadang-kadang dia lebih kaya, lebih senang, rumah dia lebih besar pada rumah kita. Anak dia lebih-lebih hebat pada anak kita. Ngaji tinggi-tinggi, hot to California, Island, macam-macam. Kadang-kadang kita mari cemburu dalam hati. Kita tak ada tangis macam duk Rabbana, air pun orang bayar. Mari juga. Tapi bila kita ngaji tuan-tuan, oh tak pelik. Apa? Pasal Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Tuhan beri belakang pasal mu makhluk aku yang jadikanmu dan aku yang menciptakanmu. Ibarat kata kita ada ni orang nak, 2-3 orang juruh molek. Seorang 2 tu perangai pejuk wa maju. Tak ada orang kata baik. Tapi bila siapa hari raya beli juga baju raya. Kalau kita tak beli, siapa lagi kalau kita ibu bapa tidak beli ke dia? Siapa tanya makan, kita beri makan juga pasal muka dia anak kita. Kalau kita tak beri, siapa dia lagi? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak.
Lebih-lebih lagi kalau dia sebagai seorang ibu, walaupun semua orang kata huduh anak dia, tapi dia khabar lain. Khabar lain, tuan-tuan. Saya ibu, pasal dia yang mengandung dan melahirkan. Bapa, walaupun huduh setara mana pun, anak kita. Anak kita. Dan sudah tentu ibu-ibu mengharapkan satu masa nanti anak tu akan berubah jadi Ju. Terdetik dalam hati ibu bapa lagu tu. Mudah-mudahan kalau waktu hayat ibu bapa ni tidak juru, tak berubah, mungkin sesudah ibu bapa dia tak ada, maka mungkin ada satu saat Allah Ta'ala akan campurkan taufik hidayah, menyebabkan dia akan jadi berubah. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mu makhluk aku, ke mana-mana pun aku kena beri juga kamu rezeki. Walaupun mu kafir ke, mu munafik ke, mu musyrikin ke, mu Islam pun tapi mu tak semaya bel, tak berapa, aku berlaku. Dan aku mengharapkan mudah-mudahan satu masa nanti sebab musabab tercetus yang menyebabkan mu akan jadi sedar dan mu akan kembali ke jalan Allah. Tapi dia kata sini, lagi yang amat mengasihani akan segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tapi bila berada di alam akhirat nanti, tak ada lagi ilmunya pasal kubidah di dunia dulu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Gapo lagi aku tak beri kamu? Tapi mu tak say juga sujud dan rukuk pada aku. Mu tak say terima juga hakikat bahawasanya aku ni Allah. Mu tak say juga semaya ba, mu tak say juga mari masjid dan begitu. Tak ada lah, aku bagi peluang dah kepada kamu di dunia dengan 60 tahun, 70 tahun aku beri peluang kamu. Hari ni siapalah tekonya, aku asingkan orang yang dengar kata lagu ni, yang tak dengar kata lagu ni. Ibu bapa pun gitu juga tuan-tuan. Walaupun dia wi makan, dia wi pakai, dia wi keperluan dan sebagainya, tetapi hati kecil tak boleh berlawak. Allah Ta'ala tahu. Sudah tentu rasa kasih sayang, sudah tentu kohok juru. Kita ke ibu bapa belakang ke, kita boleh bayangkan, boleh royak depan orang, amo saya belakang anak-anak amo, boleh. Tapi hati kecil, bila hak ni juru, hak ni tak dengar kata kita, memang kita iringi doa, tapi kita manusia biasa, sudah tentu kita akan membezakan antara yang juru dengan tidak juru. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sampai saat dekat kita nak mati, sudah tentulah kita akan berpesan kepada hak juru. Tolong tengok kata adik-adikmu tu, tolong bimbing dia kata bila ayah tak ada, mak tak ada. Mana kita mengharapkan kepada yang juru. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Bermula rahmat Allah dan salam Allah itu iaitu sabit atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu segala nabi dan penghulu segala nabi yang mursal. Rahmat, ibu segala rahmat. Nabi ayat dah, aku diutuskan Allah untuk membawa rahmat untuk sekalian alam. Ibu dia duduk di aku. Kalau mau nak rahmat Allah Ta'ala, mesti dapatkan recommendation daripada aku dulu.
Mau bacalah kutubah hebat setara mana pun, kalau mu tak selitkan nama aku dan mu tidak selawat kepada aku, kutubah mu tolak. Maka selawat itu salah satu daripada rukun kutubah. Mai-mai berapi baca kutubah, tapi pun bila tidak ada selawat, batal kutubah. Mengingatnya memang recommendation daripada aku ni, surat aku ni mustahak, pasal aku mengibu segala rahmat. Muda'a minta gotu, minta berani, minta gotu, minta berani. Tapi kalau mu tidak sebut nama aku dan mu tidak selawat pada aku, doa mu ditolak. Sebab syarat berdoa puji Allah dan selawat ke Nabi. Khabar-khabar ada puak yang nak menolak Nabi, ada puak yang nak menolak hadis. Orang pun declare lah sebagai anti hadis. Mutasyir terima hakikat bahawasanya aku ini adalah Muhammad Rasulullah. Sedangkan Allah Ta'ala akan makbulkan segala-galanya, mesti berkaitan dengan aku. Kalau aku tak mengaku mu mak aku, tak sahaya. Amo gunakan bahasa hari ini, recommendation daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengaku kita sebagai umat. Walaupun mualim langit setara mana, mu hebat setara mana pun, tapi jangan tinggal aku. Itu maksudnya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan atas segala keluarganya dan atas segala sahabatnya, segala mereka itu. Amma ba'du, adapun kemudian dari itu, maka inilah suatu kitab dan ku namai akan dia Al-Bawa'izul Badi'ah. Artinya segala pengajaran yang indah-indah. Al-Mawa'izul Badi'ah ialah pengajaran yang indah-indah. Dalam kitab ni dia membicarakan soal pengajaran yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sampai ke khatam kitab ni. Dia ajar, dia pengajaran kepada kita untuk mengetuk pintu hati kita. Kita nak lihat kita ni berada di level mana. Kalau tidak, kita berasa kita lah, tuan-tuan, kita berasa ni kita mari masjid ni, kita berasa kita jauh benar. Kau banding dengan hak tak orang masjid. Oh, demo kau boleh setara kawal tak apa dah, kiri-kiri kawal tak apa dah. Oh, kita berasa kita. Demo ni kau tengok doa lalu dah. Kawal tidak rajin juga pergi masjid, tapi ada juga lah ngori Isya. Tak juga kita rasa kita tu. Nak ajak dia mari perasaan dia. Mari. Kita mari perasaan kita lah yang Islamiknya. Orang lain tak Islamik, kita hak Islam. Oh, mari masjid pun duduk bocor dinding tegak pakai waspas. Tak cakap dia dah. Kalau tak cakap dia dah ni, kalau kira kawal dah ni, apa pasal kawal ni esok lusa dah nak mati, ikut dia lah orang lain tu neraka kau berapa pasal dah kawal tu. Nampak ramai tuan-tuan. Kita mari berasa kita lah, kalau tak cakap dia, kalau tak cakap. Al-Mawa'izul Badi'ah kata, mimpi siari mu nak masuk syurga. Kalau lagu tu lah perangai mu, mimpi siari nak masuk syurga. Sesok bila nukan nakir tanya, siapa saudara kamu, mu nak jawab ke dia? Mu nak jawab muslimin muslimat. Mu tak sedang main belawak sini, aku jatuh biar nak mata dia. Apa? Atas dunia dulu mu tak cara kau orang. Mu tak mutu mari sejik sore ikut dia orang lain, kau balas bakong apa. Berapa ramai tuan-tuan? Tak kata sore pas naik kat musalli sunat tahiyatul masjid Allah. Oh. Lepas tu sudah semaya tu tak ada saling apa tu. Oh. Warung kita. Rupanya kita tengok jalan tunduk ingat ke warung uluran rupanya.
Berapa ramai orang ni? Sebab itu jemaah kita tuan-tuan, kalau dulu ada satu sah, duduk satu sah tu. Pasal kita nak masuk syurga, kita sorang. Kalau tak cara dah orang lain, ikut dia lah orang lain tu. Berapa ramai tuan-tuan? Kita mimpi siang hari tuan-tuan. Kalau Nabi perangai apa kita, dia tak secara ke orang lain, siapa berperang-perang pada dia dengan Siti Khadijah. Tak secara orang, asal kita dua masuk syurga sudah. Boleh begitu tuan-tuan. Kita kata nak ikut Nabi, umur 60 tahun, 70 tahun, tak ada seorang habuk sebab musabak kita. Sebab musabak kita. Orang yang tak semaya, semaya. Apa? Sebab musabak kita. Orang yang tak rajin, tak minat mari masjid, sebab musabak kita, dia sudah mula berminat untuk mari jemaah. Sebab musabak kita, daripada dia tidak minat untuk dengar kuliah. Sebab musabak kita, 1001 jalan kita buat, akhir sekali dia berminat untuk ikuti kuliah. Dan hari ini dia sudah jadi ahli jamaah. Sebab musabak kita. Pun pada tadi kalau kita mati, dia meneruskan dengan program-program, dengan amal-amal yang sebelum ni dia tidak buat, maka menjadi sedekah jariah pada kita. Hamba tanya hamba, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Mimpi sehari je kita. Sebab itu jemaah kita tak tanya. Kalau dalam jiwa kita ada lagu ni tuan-tuan, satu saf ini ada dalam 70, 80, dua saf jadi 160. Dua saf jadi 4 saf. Ganda berapa? Sore bawa sore, sore bawa sore, sore bawa sore. Paling tidak kita bawa orang rumah kita. Kalau yang jemaah lelaki ada 100 orang, belakang tu ada 100 orang, sudah jadi 200. Jeng jalan pergi jalan. Tapi pasal pok kita nak masuk syurga sore, kita ingat kabar ke kita tuan-tuan. Royak dah ustaz, kau orang sebelah rumah. Royak dah mula ni ada kuliah berapa. Baru ni royak nak jawab. Pergi lah demo juruh kan. Tak apalah, pok kawan masuk neraka pun. Pergi lah demo dulu. Pok kawan juga tak rajin juga. Lah ni sehari 2 ni je. Belum lagi kita nak ajak pergi perang. Baru guru kata gitu je. Tak boleh kawan kau, tak boleh dakwah kau, tak boleh. Tak ada 2 lakon kau tak apa. Orang royak molek jawab begitu. Oh, kawan gitu gerai. Tapi tak ada arwah ingat kau. Tua ke jam-jamnya dulu kau tak apa dah senjata. Lepas nak dakwah royak lagu tu, orang jawab lagu tu pun kita kiuk dah. Oh, tapi ni semangat masuk syurga. Oh, mimpi sehari pokok kita nak jadi tuan-tuan. Lagu mana tuan-tuan? Tak juga kita ni. Dan dia kata lagi sini, dia kata, hai segala anak Adam, laki-laki dan perempuan, percayakan oleh kamu akan segala pengajaran ini. Jangan engkau syak akan dia. Kerana apa? Kerana segala pengajaran ini setengahnya aku ambil daripada perkataan Allah Ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ambil daripada hadis-hadis. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, asar. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan awliya ilahi radhiyallahu anhum. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan hukama dan ulama yang amilin rahimallahu alaihim. Anak Adam, taruhkan pada sisi kamu, jangan kamu beri jauh akan dia kitab ni, dan tilik oleh kamu kepadanya sehari sekali, atau sejemaat sekali, seminggu sekali.
atau sebulan sekali. Jangan kamu takhirkan daripadanya. Mudah-mudahan jadi lembut hati kamu. Kerana apa? Kerana banyak pengajaran yang mengetuk pintu hatimu. Kalau tidak, mau berasa mung lah. Mau berasa mung. Bila mendengar kitab ni, pengajaran ni, mau baru berasa jauhnya kita lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berasa je. Kita berasa. Bila Allah Ta'ala muslimkan kita, comel satu nikmat yang Allah Ta'ala beri, iaitu iman dan Islam. Kita jadi Islam, Muslim. Kita berusaha, berikhtiar untuk menjadi Muslim sejati. Dalam berusaha untuk jadi Muslim sejati, kita berikhtiar, ikhtiar supaya kita naik darjat jadi mukmin. Mana dia ciri orang mukmin? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Akid takbir dia Allahu Akbar, tak ada kau sekali habuk sehingga ke salam. Konsentrik 200%. Allazina hum 'anil lagwi mu'ridin. Kelah orang mukmin dia tak ada masa kosong. Lara benda yang kosong tak ada. Kita jak celak mata, siapa kau tidur, cuba kita bayangi. Duk gapo dia tak ada saja ya. Mungkin tak ada arah nak pergi mana. Quran baca dah kau dak lagi? Tahulah. Hamba ayat dalam kuliah-kuliah hamba kata dengan umur supaya hamba ni tuan-tuan, umur supaya hamba lah. Macam tuan-tuan ni muda lagi. Umur supaya hamba ni tidak setahun sekali khatam Quran. Tak payah nanti tunggu Ramadan. Sepatutnya kita sebulan sekali khatam paling tidak. Sebulan sekali. Sehari juzuk. Satu juzuk ada 8 makrak, 8 ain, 8 bintang. Dia tak boleh lari dah. Satu juzuk 8 bintang. Satu juzuk 8 bintang. 30 juzuk 240 bintang. Kalau buka Quran boleh jumpa lah bintang-bintang. Budak-budak tahfiz tahulah. Sebab itu bila dia semaya tarawih 8 rakaat, serakaat dia baca satu bintang. Dan satu bintang tu tuan-tuan, ayatnya dalam 8 ke 10. Yang paling panjang ialah makrak yang pertama dalam surah Baqarah, Alif Lam. Start Alif Lam, siapa ka wabashshiril lazina amanu wa amilus solihat ila akhir ayat. 25 ayat. Hak tu ya. Fahak lain duk main belah 10 tu je. Dah kalau 5 waktu tuan-tuan, dah kalaulah 8 makrak, 8 bintang, bagi sendiri. Mungkin belum zuhur, mungkin lepas zuhur, mungkin lepas asar, mungkin lepas sebelum asar, mungkin sebelum maghrib, mungkin lepas isyak, mungkin maghrib isyak duduk masjid dengan orang ngajar, mungkin sebelum subuh, mungkin lepas subuh. Kali sendiri ya, buat jadual sendiri atas kesesuaian diri. Hujan panas ribut, aku mesti baca satu juzuk satu hari. Sebulan aku mesti khatam 30 hari. Anil lagwi mu'ridun. Tak ada masa free, tak ada masa kosong. Tak ada dah tuan-tuan. Nak dari mana? Lah ni 63. 63 umur Nabi dah. Kata hari 65, tinggal 2 tahun lagi. Tukar ke piti. Tu hari 65 riyal. 63 riyal habis dah hamba belanja. Tinggal ada 2 riyal lagi. Hamba boleh buat beli apa dia 2 riyal tuan-tuan. Kalau hamba nak tunggu, duk main sebet lagi nak ayat ni. Iso dah ya. Mana tak main? Ya Allah tu kasihnya tak sih dah tu. Tu mudah cek tu dia kita kali kena. Tak apa lah, kata kena kat hamba kat tak apa. Anil lagwi mu'ridun.
Banyak Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun perangai orang mukmin. Mula Muslim nak jadi Muslim sejati, nak naik jadi mukmin. Daripada mukmin nak jadi muttaqin. Hak ni Tok Imam duduk tu khatib dua ayat sama tu. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Nak suruh jadi orang muttaqin. Tangga dia hanya Muslim jati, mukmin, muttaqin. Baru boleh pergi ke muqarrabin. Orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak cek tengok ciri-ciri tu kita ada ke tak ada. Tapi kita berasa kita lah hampir dengan Allah Ta'ala dah. Amo takut tipu kau perasan. Maka al-mawa'isul badi'ah, dia tolong buka kita. Ni mu sebenarnya mu duduk lebar mana, baru mu khabar. Kau tidak mu berasa mu tipu kau perasan. Mu berasa mu lah paling warak, mu lah paling islamik, mu lah paling juru. Orang lain tak pakar berlaku. Kecek dua patah, orang berlaku. Kita yang malik. Jadi sebab itu al-mawa'isul badi'ah mengajar kepada kita. Baik. Hai anak Adam, jika kamu percaya akan menegah pengajaran ini serta kamu amalkan akan dia, maka kamulah hamba yang pilihan. Dan jika kamu mungkar akan dia dan tiada kamu amalkan akan dia pengajaran-pengajaran dalam kitab ni, maka kamulah makhluk yang kerugian. Dan jikalau ada kamu hafaz 1000 kitab sekalipun, tapi mu tak ada kakah-kakah hak diriwayat dalam Mawa'isul Badi'ah, mengajilah 1000 kitab hak lain pun, mualim bab tauhid akidah, mualim bab fiqh, tapi mu tak ada kitab Al-Mawa'isul Badi'ah ialah salah satu daripada kitab tasawuf, kitab akhlak. Alim bab fiqh boleh royak haram halal gotu goni, tapi mu tak ada ilmu akhlak dalam diri mu, tak ada ilmu tasawuf dalam diri mu, tak ada. Sebab itu membalah dalam Facebook. Satu ustaz dengan satu ustaz duk tikal lidah dalam Facebook. Semua seluruh Malaysia orang tahu belakang, mungkin dunia orang tahu. Duk tegur ustaz tu, ustaz ni tegur ustaz tu, padahal benda puruk-puruk je. Orang pun kecek belakang. Oh, sama ustaz pun balah juga lah. Oh, sama ustaz. Ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia ada ilmu akidah, dia ada ilmu syariah, ilmu fiqh, tetapi ilmu tasawuf, ilmu akhlak dia tinggi. Tu Imam nak tegur hamba, tu Imam muda nak tegur hamba, mungkin dalam huraian hamba ni ada silap dan sebagainya, dia tak tegur depan orang ramai. Sudah pada ni dia kata, Ustaz, oh, minta nombor telefon Ustaz. Sebenarnya kalau ada gapo dia hamba nak telefon ke Ustaz gapo gitu, hamba pun bui. Esok lusa dia telefon ke hamba, Ustaz duduk mana Ustaz? Duduk Kota Baru. Hamba duduk Kota Baru Ustaz. Juga nak gitu, boleh kita minum air sekali nak gitu. Jumpa hamba dengan dia, cerita kona jauh cung. Oh Ustaz, saya rasa hak tu ke baris bawah tu Ustaz, rasa tu dah gitu. Mungkin Ustaz galak ya malam tu mungkin pasal muka dah banyak kecek dalam tukar baris kau, muka pernah kau gapo gini tu. Ambo dengan dia je. Iya kau, nanti Ustaz balik tengok semula. Tengok jolo sungguh. Dia tahu ya kau ke? Dia tidak klik dia kata, oh, kawan tegur Ustaz Muhtar malam tu, dia baca baris atas sebenarnya salah, patut bawah. Ambo jumpa ke dah gapo gitu. Dia mau pogoh selalu dengan ambo. Ambo mari bulan lepas, tinggal ambo dengan hak panggil ambo, tak boleh nak lagi. Malam ni Ustaz mana? Ustaz salah baris tu lah, tak boleh agak gitu tu nak. Kenapa?
Tinggi dah akhlak dia. Ataupun kalau tak jumpa kita, dia kata, ustaz mana ustaz pasir putih? Nak pergi siarah ada ustaz dia pergi rumah hamba. Nak tegur bagi atas bagi bawah. Ulama dulu lagu tu tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan pun salah, bedah salah. Hak tak hak baru nak start duk tengok cuma. Maka pecahlah. Hak ni suka ke ustaz ni, hak ni suka ke ustaz. Kerana tidak ada al-mawaisul badi'ah, kerana tidak ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu taksir. Ni hamba tak apalah kalau tegur hamba, tak mari dah nak. Tapi kalau lah hamba tegur dia, hamba tegur dia, dia kelayak ramai. Malah esok dia mau nak berimeh dengan dia pula. Malah esok hamba kelip pasir putih dah. Dia mau hugah dah berimeh dengan dia. Hugah dah. Jemaah kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada, tak ada. Apa? Pasal dia jadi email. Salah dia baca tu, salah dia baca tu, salah dia baca tu. Hari tu Ustaz Muhtar tegur dia. Kenapa? Walahanya salah dia tu salah yang jali ke kufi. Sedangkan bacaan dia salah yang kufi, yang tersembunyi, yang tidak merosakkan makna. Hatta kalau dia salah yang jali pun amu tak boleh tegur lepas layak ramai. Amu kena jaga juga maruh air muka dia. Sama ada sesudah semaya, lepas dia mau kelip belakang, kata ustaz, tak imeh, amu nak jumpa yang sementara. Amu bahasa dia anak dia. Amu ni hak tua yang dia. Nampak? Tuan-tuan. Cara. Barulah orang panggil ada akhlak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berkehendak kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat, makalah menaruh akan kitab ini serta melazimkan menilik ke dalamnya, kerana adalah di dalam kitab ini beberapa pengajaran. Maka pengajaran yang pertama kita akan mulakan pada bulan hadapan. Dia kata gitu. Tak suka baca kitab ni. Dia kata gitu. Pengajaran yang pertama kita mulakan bulan hadapan. Tak apa. Amu turut. Pasal iso dah kan. Hak muda pun ada, hak tua pun ada dah tu. Lepas tu lagi pun sebenarnya muslimin muslimat semua, kita orang tua ni dia tak boleh nyaji lama-lama. Tok guru hamba bersedah, dia kata Muhtar esok kalau mu kuliah ke kapung, tengok orang depanmu. Kalau orang depanmu baik kaki sabar 3 kali baik mu berhenti. Juga mu tengok popah lutut ada hak naik dah begitu. Dengoh we kita orang tua nak ya. Tapi bapak ni kan kita tanya, boleh lagi ke? Boleh lagi ustaz. Sejak tak apa. Memang selera kita lagi tu. Nak ya pergi. Tapi rok dak. Apa kita lah, bini tolak atas kereta tolak cuma ibu tunggal apa lalu cuma. Boleh wak muda tu. Padahal dia tu bini tolak tu. Bini kata gau dia, boleh wak muda aku tolak lah kau. Lah gitu. Kita pula lah katanya sedia 2 lagi boleh. Tapi sebenarnya nampak tolak dah tu, lutut tu kotu-kotu kau ni. Padahal dulu tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan lah. Lupa dah. So kalau demo kita ngajar kitab ni pun tak ingat dah baca mana. Pasal muka baca banyak tempat kitab ni. Jadi kalau demo ada kitab tu, boleh demo tanda. Mau mari demo kata, "Dak ustaz, sini." Gitu dah. Tapi kadang-kadang tak pandai beli kitab, mungkin 10 sekali dok nak gitu. Ada klik tok koksinya main kanuk cucu, tak payah beli ya. Baik buat beli buat beli saat tau. Nyanyi ustaz ni biasanya. Cukuplah dulu tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.